Assalamualaikum guys. Hari ini Pak Murad nak masak sambal sotong. Inilah bawang ni semua dah siap. Bawang putih, bawang merah dah ada sebenarnya. Ni sambal sotong Pak Murad. Tu dah. Tunggu dia sampai dia pecah minyak. Ni Pak Murad nak masukkan cili pula. Kan dah nampak menogak itu kan. Tu dah boleh dah masuk cili itu. Pak Murad masukkanlah 2 sendok. Kan kalau banyak-banyak sekarang takut bodeh. Bodeh sekarang tak sedap kan. Bodeh warna orang tak pek makan. Pak Murad masukkan 2 sendok. Lepas itu Pak Murad masukkan sos tiram, kicap sotong. Kicap sotong dah masuk. Tunggulah dia melogak dulu. Dah melogak kan Pak Murad masukkan sotong pula. Ni Pak Murad masukkan dia punya sotong pula. Ni sotong dia. Sotong kering ni. Bila dia kering tu kita rendam lah. Rendam biar dia kombang. Ni dah kombang lah ni. Ayo guys, Pak Murad nak masukkan dia punya bawang pula. Bawang potong. Ni dah. Pak Murad masukkan garam dia. Ambil rasa kan. Sedap dia. Aku nubuh juga sikit ni. Ni Pak Murad masukkan dia punya cili pula. Cili untuk nampak cantik lah. Sekejap lagi masak ni. Ni dah masak dah ni. Pak Murad nak padamkan api pula. Tu dah. Inilah hasil lah. Mantap guys.